saya Nur Aina Syakira binti Suhani dari kelas Bahasa Melayu 1. Hari ini saya akan membentangkan bahan bantu belajar yang telah saya hasilkan bagi menyempurnakan pentadbiran berterusan tugasan 2 bagi kursus pengajaran seni bahasa dan tata bahasa Bahasa Melayu. Baiklah, bahan bantu belajar yang telah saya hasilkan ini adalah memfokuskan kepada murid tahun 4 yang bertajuk kemasyarakatan. Saya telah menjadikan DSKP sebagai panduan saya dalam mengambil standard kandungan 4.2 iaitu menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastera, dan standard pembelajaran 4.2.1 iaitu melafazkan dan menjelaskan maksud saja. Jadi, ini merupakan bahan bantu belajar yang telah saya hasilkan yang berkonsepkan buku kisah hidup Dino. Jadi, mengapa saya mengambil konsep buku hal ini? Kerana bahan bantu belajar saya ini boleh dibelak satu persatu halamannya, dan saya memilih konsep buku adalah bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan murid melalui warna-warna yang ceria, bentuk visual yang menarik seperti yang dilihat di sini ya. Yang kedua, saya memilih konsep Dino iaitu dinosaur kerana seperti kita tahu, kanak-kanak pada masa sekarang ini lebih obses ataupun minat akan haiwan dinosaur ini walaupun mereka tidak dapat melihat depan-depan mereka. Jadi, saya memilih haiwan dinosaur yang bernama Pteranodon ini adalah kerana Pteranodon hidup dalam berkumpulan. Sebagai contoh, mencari makanan, melawan musuh dan sebagainya. Jadi, ia sangat selari dengan tajuk yang saya ingin ajarkan iaitu kemasyarakatan. Baiklah, ini merupakan langkah pertama dalam bahan bantu belajar saya. Langkah pertama yang saya sediakan adalah dengan menyediakan nota-nota berkenaan dengan sajak dan apakah fungsi sajak. Jadi, apakah tujuan saya untuk menyediakan nota-nota seperti ini? Ini kerana murid-murid, apabila kita terus mengajar murid-murid mendeklamasikan sajak, mereka tidak tahu apakah maksud sajak, mereka tidak dapat menghayati apakah fungsinya dan sebagainya. Jadi, saya menyediakan maksud dan fungsi sajak ini adalah bertujuan untuk memberi pendedahan awal kepada murid tentang sajak. Jadi, bukan setakat itu saja, saya juga telah menyediakan QR code untuk murid mendengar bagaimana cara yang betul dalam mendeklamasikan sajak. Baiklah, langkah 2 ini dipanggil sebagai permainan Mari Pecahkan Telur Dino. Jadi, bagaimana untuk main langkah 2 ini? Jadi, saya akan terangkan satu persatu. Dapat lihat di sini, terdapat 3 biji telur Dino. Ini bermakna murid-murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan mengikut warna telur Dino ini. Wakil bagi setiap kumpulan perlu hadir ke hadapan untuk memecahkan telur Dino ini dengan cara mengoyakkan kertas pada telur ini, dan dalam telur ini terdapat 1 kad bergambar berserta 1 rangkap sajak dalam telur Dino ini. Jadi, apabila wakil murid telah mengoyakkan telur Dino ini, maka dapatlah 1 kad bergambar berserta 1 rangkap sajak yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Jadi, wakil murid tersebut perlu kembali ke kumpulan masing-masing dan berbincang bagaimana cara untuk mendeklamasikan sajak kemasyarakatan ini. Selesai berbincang, murid perlu datang ke hadapan mengikuti berdasarkan kumpulan masing-masing untuk mendeklamasikan sajak berdasarkan sajak yang mereka perolehi ini. Seterusnya, langkah ketiga adalah permainan yang bernama Isi Hati Anak Dino. Tadi kita dah pecahkan telur Dino kan? Jadi, sekarang ini kita bermain dengan anak-anak Dino pula. Jadi, bagaimana cara untuk bermain ataupun bagaimana cara kita untuk mengetahui apa isi hati anak Dino ini? Okey. Cara untuk kita mengetahui apa isi hati anak Dino ini adalah dengan cara wakil kumpulan murid yang lain perlu hadir ke hadapan untuk mengambil 1 ekor anak Dino berdasarkan warna telur yang mereka koyakkan tadi. Sebagai contoh, warna telur merah. Jadi, murid-murid perlu mencabut 1 ekor anak Dino ini berdasarkan warna kumpulan masing-masing tadi dan mula membuka anak Dino ini dan melihat apa isi hati anak Dino ini. Baiklah, wakil kumpulan yang mendapat telur berwarna merah tadi perlu mengambil anak Dino berwarna merah juga supaya
sajak yang diambil tadi bertepatan maksudnya dengan anak Dino ini. Ini merupakan sajak dalam tela warna merah tadi, dan ini merupakan maksud sajak tersebut. Baiklah, selesai mendapatkan maksud sajak ini, wakil murid tersebut perlu kembali ke dalam kumpulan masing-masing dan menerangkan apakah maksud sajak yang diterima tadi. Bagi kumpulan yang tidak ataupun kurang faham berkenaan dengan maksud sajak yang diterima, maka guru perlu menjadi pembimbing untuk menerangkan maksud sajak tersebut dengan lebih mendalam. Jadi selesai tugas yang pertama dan tugas yang kedua, jadi murid perlu melekatkan semula anak Dino ini pada bahan bantu belajar ini. Manakala sajak kemasyarakatan ini perlu dilekatkan semula pada telur warna merah tadi jugalah. Tujuan utama saya menyuruh murid untuk melekatkan semula sajak berserta maksud anak Dino yang mereka dapat tadi adalah bertujuan untuk mengelakkan berlakunya kelas yang bersepah dan sebagainya, kerana ia akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran guru dan juga murid. Langkah yang keempat ialah permainan yang dipanggil sebagai Jom Main Bersama Dino. Baiklah, langkah keempat ini adalah lebih berkonsepkan kepada permainan kuis digital, di mana murid akan diberikan satu tablet bagi setiap kumpulan untuk mereka mengimbas QR code untuk bermain kuis digital. Jadi, kuis yang saya hasilkan ini adalah melalui aplikasi WordWall. Jadi, bagaimana untuk bermain kuis digital ini? Mari saya tunjukkan. Baiklah, setelah murid mengimbas QR code tadi, maka murid-murid akan dibawa ke dalam aplikasi WordWall. Langkah yang pertama, murid-murid perlu menekan butang start, iaitu bermaksud mula untuk bermain dalam permainan kuis digital ini. Jadi, dapat kita lihat 1, 2, 3, 4 dan 5. Terdapat 5 soalan kuis digital di mana murid perlu menjawab dalam kumpulan masing-masing sebanyak 5 soalan yang tertera pada kuis digital ini. Contohnya, murid memilih soalan nombor 5, maka terpapat satu rangkap sajak berserta 4 pilihan jawapan. Murid perlu membaca dan menghayati sajak tersebut untuk mengenal pasti maksudnya. Murid akan diberikan hanya sebanyak 30 saat sahaja bagi menjawab setiap satu soalan. Jika jawapan yang dipilih bersesuaian dengan maksud sajak, maka tanda betul akan keluar pada jawapan tersebut. Setelah itu, murid perlu memilih untuk menjawab soalan lain pula. Jika jawapan yang dipilih tidak bersesuaian dengan maksud sajak, maka tanda salah atau tanda pangkah akan keluar. Baiklah, ini merupakan tanda bahawa soalan 1 dijawab dengan jawapan yang salah, manakala soalan 5 pula dijawab dengan jawapan yang betul. Setelah selesai menjawab kesemua soalan, maka jumlah markah dan masa yang diambil untuk menjawab kesemua 5 soalan akan terpapar pada skrin. Bagi kumpulan yang berjaya memperoleh skor ataupun jumlah markah 5/5, maka cikgu akan memberikan ganjaran berbentuk bintang kepada mereka yang berjaya. Manakala pada kumpulan yang tidak berjaya memperoleh 5/5 markah, maka cikgu akan memberikan penerangan dengan lebih mendalam mengenai apa yang mereka kurang faham berkenaan dengan sajak beserta maksudnya. Sebelum saya mengakhiri sesi pengajaran dan pembelajaran, saya telah menyediakan halaman khusus pada buku Kisah Hidup Dino saya ini, iaitu dengan mengucapkan tahniah dan syabas kepada murid-murid atas kerjasama dan usaha yang diberikan sepanjang berjalannya proses PDP ini. Tujuan utama saya menghasilkan halaman khusus ini adalah bertujuan untuk menghargai kerjasama murid-murid supaya mereka akan lebih bersemangat untuk mempelajari mana-mana topik pada topik yang seterusnya. Saya juga menyediakan satu QR code untuk mereka mengimbas, di mana QR code ini adalah bertujuan untuk menyuruh mereka memberikan komen apa yang mereka faham ataupun apa yang mereka pelajari berkaitan dengan topik kemasyarakatan yang memfokuskan kepada sajak. Jadi berdasarkan komen yang diberikan dalam aplikasi Padlet ini, jadi cikgu akan dapat mengetahui sejauh mana murid-murid ini faham ataupun sejauh mana murid-murid ini boleh memahami, menghayati topik yang saya ajarkan ini. Setelah murid menyimbas QR code, maka murid perlu menekan butang add comment yang bermaksud masukkan komen, di mana murid boleh menyatakan apa yang mereka faham terhadap apa yang mereka telah pelajari.
Setelah selesai, murid perlu menekan butang komen untuk menghantar mesej tersebut. Baiklah, bahan bantu belajar buku kisah hidup Dino ini sangat menarik kan? Jadi sudah tentu banyak kelebihan yang terdapat pada bahan bantu belajar ini. Kelebihan yang pertama adalah melibatkan penglibatan murid secara aktif di dalam kelas, di mana aktiviti mengoyakkan telur Dino dan aktiviti mengambil anak Dino tadi telah memberikan pengalaman sebenar kepada murid, iaitu secara hands-on, yang mana dapat meningkatkan kemahiran kinestetik, iaitu murid bukan sahaja dapat melihat, mendengar, tetapi murid juga dapat menyentuh dan bermain pada bahan bantu belajar ini. Kelebihan yang kedua adalah memudahkan penyampaian isi pelajaran. Seperti yang saya bagi tahu tadi, saya telah menggunakan konsep buku dan juga dinosaur, di mana dinosaur ini merupakan haiwan yang kanak-kanak gemari pada masa ini. Jadi, dengan adanya animasi anak Dino, animasi Pteranodon, animasi telur Dino dan sebagainya, jadi murid-murid akan lebih teruja, akan lebih tidak sabar untuk bermain dan secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mereka terhadap topik yang saya ingin ajarkan, iaitu sajak yang bertemakan kemasyarakatan. Kelebihan BBB yang ketiga adalah meningkatkan pemikiran kritis. Kenapa saya kata begitu? Okey, jelas dapat kita lihat melalui permainan digital, iaitu permainan kuis digital yang kita lakukan pada langkah yang keempat tadi, di mana murid-murid akan menggunakan kemahiran berfikir secara aras tinggi untuk membaca sajak dan memahami sajak tersebut dengan lebih mendalam untuk memastikan maksud yang sama pada sajak tersebut dapat dikenal pasti dengan cara yang betul. Jadi, mereka akan menggunakan daya pemikiran yang kreatif, daya pemikiran yang mendalam, kritis, analitikal untuk memahami sajak tersebut dan memadamkan dengan maksud yang betul. Kelebihan yang keempat adalah meningkatkan pemikiran reflektif murid. Hal ini kerana berdasarkan maklum balas yang telah saya sediakan melalui aplikasi Padlet tadi, murid-murid dapat memberi peluang kepada mereka untuk mengolah idea, mengolah pendapat mereka serta menyuarakan pemahaman mereka sendiri berkenaan dengan topik sajak bertemakan kemasyarakatan yang telah saya ajarkan tadi. Kelebihan bahan bantu belajar buku kisah hidup Dino yang terakhir adalah meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi digital. Seperti yang kita tahu sekarang merupakan revolusi industri 4.0, iaitu IR 4.0, yang mana teknologi digital sangat ditekankan dalam pendidikan. Jadi, dengan adanya kuis digital, maka ia dapat menarik perhatian murid serta mampu membantu murid meningkatkan kemahiran ICT mereka selari dengan pembelajaran digital pada masa ini. Jadi, apabila murid didedahkan dengan teknologi, didedahkan dengan kuis digital, jadi murid dapat mempunyai pengalaman mereka sendiri dalam menggunakan teknologi digital tersebut. Selesai kelebihan yang saya utarakan tadi, maka berakhirlah pembentangan bahan bantu belajar buku kisah hidup Dino yang telah saya hasilkan ini. Jadi, saya sangat berharap agar semua yang menyaksikan video pembentangan bahan bantu belajar yang telah saya hasilkan ini dapat memberikan mereka idea untuk membuat bahan bantu belajar yang kreatif. Bukan setakat itu sahaja, kepada mereka yang melihat video ini juga boleh cuba untuk menyediakan bahan bantu belajar seperti yang saya sediakan ini, kerana ia bukan sahaja menarik perhatian murid tetapi juga meningkatkan pemikiran kritis, meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam kepada murid dengan bentuk-bentuk visual yang sudah semestinya sangat popular pada masa ini. Jadi itu sahaja pembentangan saya. Terima kasih kerana menonton sehingga habis. Terima kasih juga kepada Puan Mariam binti Abdullah atas segala tunjuk ajar yang telah diberikan dan dicurahkan selama ini. Terima kasih.